Bolehkah kita bunuh binatang? Niat kita bukan nak seksa. Sebab contoh kita tahan tikus, kita pun selang dalam air mampu. Soalan ketiga dari seorang pembunuh binatang lah. Hayawan tu bahasa Melayu ke bahasa benda? Bahasa Terengganu? Bahasa Arab. Bahasa Melayu? Binatang. Nampak? Lepas tu kita kena guna kat bahasa Arab supaya dekat dengan Al-Quran dan hadis. Nah, baca panggil jabat haiwan. Pada haiwan tu bahasa Arab, betul tak? Bahasa Melayu binatang. Orang panggil doktor haiwan. Kalau panggil doktor binatang, lagi marah dia. Assalamualaikum doktor binatang. Benar kata doktor binatang boleh. Binatang tu kena dekat kan doktor binatang. Boleh. Tapi kalau doktor binatang mari lambat marah dia. Jadi doktor haiwan. Okey? Jadi binatang ni ada yang boleh kita bunuh, ada yang tak boleh. Binatang yang boleh kita bunuh, hendaklah kita beradab ketika membunuh. Faham? Dia bukan semua binatang boleh bunuh. Binatang yang tak boleh kita bunuh dipanggil hayawanun muhtaram. Hayawan yang dihormati syarak. Okey? Kucing, ayam tak boleh bunuh, haram. Okey? Saja-saja ambil ayam pun dalam poket rezek. Putus kepala. Pokoknya haram lah bunuh ayam. Nah, ada binatang yang boleh kita bunuh. Namanya hayawan ghairu muhtaram. Hayawan yang tidak dimuliakan syarak. Okey, bila kita boleh membunuh, contoh tikus yang merosakkan harta benda, maka datanglah ulama fiqh mengeluarkan pandangan bila ada binatang seperti tikus jenis merosakkan harta benda, boleh kita bunuh, boleh kita hapuskan. Bermakna pada ketika itu kita sudah dibenarkan syarak membunuh. Betul atau tidak? Bila kita dibenarkan membunuh, hendaklah jaga kelakuan bunuh itu beradab. Batu Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh sesuatu binatang, maka hendaklah kamu elokkan cara membunuhnya. Apa makna elok itu? Ulama yang mensyarahkan hadis, tidak ada rupa menyaksa atau menyakitkan dalam masa yang panjang. Jadi kalau lemah ni tak boleh kerana menyaksa hayawan. Dalam Sahih Tirmizi, siapa yang membunuh hayawan sekali katak mampu selalu 100 pahala. Jadi dipukul. Pukulan yang kuat yang mematikan. Okey? Walaupun binatang itu boleh bunuh tikus ada, tapi ada orang dia seksa. Bila seksa dia akan masuk dalam bab zalim. Nampak? Zalim tak boleh. Kelor tikusnya, kerak jari, cekeh mata, kucing telinga, semua tu mengazab, tak boleh. Bakar dengan api yang cepat mematikan. Tak sanggup nak bunuh, bola sarap pergi buang bukit. Okey? Jangan seksa dia.